dulu dia cikgu ini apa? Itu macam pengurusan ke, macam organisasi ke, kan? Nak ada benda tu? Okey, kalau dia perlukan, cikgu akan bagi yang soft copy lah semua. Soft copy, cikgu tak masukkan kamu dalam grup sebab 2 minggu kan? Ada destinasi berbeza. Ada yang Nanti seorang bagi-bagi lah. Sedia? Soft copy boleh ya? Okey, itu maksudnya dia meliputi semua. pengujian jiwa di tanah Bidang suci. apa? Pentadbiran, lepas tu film, camp dan tutup. Pentadbiran macam ni lah. Ini Puan Siti, tak kenal kan? Puan Siti Aisyah. Penerbitan 2% di Malaysia bersama dengan Mari Local Mesti tu orang buat kita. Cikgu lama kat sini kan? Antara cikgu yang lama kat sini lah. Okey. Kalau maksudnya tadi tu cikgu akan berikan pada siapa yang jadi ketua. Cikgu bagi pada seorang lagi. Cikgu bagi nombor telefon. Siapa? Adik ke siapa? Adik? Adik eh? Okey. Nanti saya ambil nombor cikgu. Lepas tu tadi yang kata ada interview untuk siapa? Kita orang semua. Kita orang ada pilihan soalan. Untuk Kalau siapa? macam untuk cikgu. Untuk cikgu? Untuk Oh, jadi setiap bidang eh? Okey, maksud tu yang soal tu seorang ke apa? kami salah bagi 5 soalan tu kita berikan 5 dengan jawapan semua dia. Oh, okey, yang masa interview tu semua ada? Semua ada. Okey. Bagi tahu dia nak interview? Ha? Ikut Ikut masa? Okey, bagi tahu dulu eh. Kemudian ham. Itu sama juga. Semua juga. GB tak ada GB? GB ada juga. Kita bagi tahu dia kita lah tentang apa? Tentang keseluruhan sekolah. Kita tanya dengan GB. Ya? Selama 2 minggu tu lagi apa yang dalam program tu? Boleh apa dah? dalam portfolio itu sebenarnya dia ada 2 tugasan. 2 tugasan. Yang pertama kami kena buat portfolio tentang dasar-dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di sekolah. Tentang kami punya macam balas ataupun deteksi apa yang kami dapat sekarang. Ini tugasan yang penting sebenarnya yang Jadi yang lain kau dapat sekolah ni berapa? Apa yang dia tugasan macam aktiviti harian atau aktiviti harian, tapi yang paling utama kena dapatkan maklumat dari segi pendidikan, kurikulum, dewan. Melengkap untuk jadi perisai. Ambil maksudnya kawasan sekolah dia boleh. Pasukan FRU sedia berkorban demi kestabilan dan keamanan Kalau masuk negara. kelas tu ada. Masuk kelas itu tak ada eh? Saksikan 999 Selasa jam 9 malam di TV3 dan stream Dia tak ada sekarang. observation kan? Sekarang tak ada datang langsung kan? Masa yang last kali nanti hasilnya kamu yang nak tunjuk tu apa pada hasil dapatan tu nanti yang kamu nak hantar. Orang Folio tu lah tadi? folio. Maknanya semua mesti siapkan tu. Kita ada masalah lah. Maksud itu assignment sendiri kan? Okey, jadi pihak sekolah cuma bagi ni je lah. Maklumat yang kamu minta je lah. Ya? Ada apa lagi? Kalau yang kena hari ini tu saya Really boleh eh? tapi dia bersyarat Tak bagi? Tak bagi? Dia suruh apa? Dia suruh lebihkan apa? Sampai tak bagi langsung eh? pemerhatian Pemerhatian. Oh, Pakainya tak apa, setakat ni kalau tak banyak tak apa. Kita kacau lah. Maksudnya kamu siapkan apa yang perlu. Okey, tadi ada yang tanya cikgu nak jumpa dengan ketua panitia. Ketua panitia tu nanti kalau cikgu nak bagikan pada ni BM Cikgu Rashikin. Yang kamu tak kenal eh? Apa yang cikgu bagi dekat nombor, bagi nombor telefon. namanya masih kekal relevan. Jadi nanti ketua panitia setiap apa subjek teras ke apa? Semua. kalau macam saya kita orang berdua BM. Oh, jadi nak jumpa BM. BM panitia Cikgu Rashikin.
Tadi yang dia rasa buat latihan tu tak? Dia buat latihan rakaman saja. Tak masuk je. Tak masuk Jadi Cikgu Rashid perasan yang kacamata. Dia SPBT. Cikgu SPBT. Jadi dia lah Ketua Panitia BM. Awal agama Ustaz Zaiz. Zaiz Iskandar kan? Ustaz Zaiz Iskandar. Ya. Yang kacamata tu, yang kat PC dia, yang duduk kat PC tinggi tu. Okey. Jadi boleh apa tanya dia. Ada apa lagi? Tentang murid? Kita orang akan buat masih lagi mungkin ada soalan apa saya kena bagi grade shot Sama ke apa? Tak sama. Kalau BM naik. Ini boleh sama ke? Nanti tu belakang kamu boleh berhubung dengan cikgu yang berkenaan. Kalau BM tak tanya boleh tanya cikgu Syuki. Agama tanya Ustaz. Ustaz dia tak ada. So dia ada ni ialah dia paling ada nilai. Ada tilawah, ada kalam Arabi. Bukan. Ilan apa nama lah? IL. masa remaja, masa sekolah. Apa engkau? Jadi inspirasi itu adalah Bagi yang berkaitan dengan pertandingan lain kelas lain. ILSS tadi namanya. Ada juga. Ya, hari ni tu boleh kita tanya dia. Jadi besok senang nak ni. Ustaz Zaiz Iskandar. ILSS, kita tak tahu. Dia ada pertandingan ada ILSS. Tanya agama saja. Jadi kalau bahasa Arab apa semua, bawah agama juga kan. Maksudnya setiap hari tu datang tu ada formula tulis hari. Macam jadi lah aktiviti. Tak kisah maksudnya formal ke tak formal ke boleh masukkan. Maksudnya waktu datang tu ikut waktu sekolah 7:30 balik pukul kalau ikut sini kita balik budak pukul 1:30. Cikgu dibenarkan balik setelah waktu tu 1:45 hari-hari lah. Ada yang balik 12:30. Kalau Jumaat balik 12 kan 11 lebih dah boleh balik. Saya masih bekerja. Nanti kalau boleh tak 6 jam. Enggak borang dulu kami tulis Jadi lah. Okey, cuma cikgu nak kita kat sini pakai yang tadi tu kan. Kalau 1M1S tu memang cikgu ke dengan murid semua pakai baju sukan. Hari Selasa je. Hari Selasa je. Hari Selasa je, kemudian satu STM Johor je kan? Satu Malaysia kan? Nah, cuma Johor dia pakai baju KRMJ, Allah. Orang Johor semua. Ini memang pilih sekolah sini ke? Memang pilih sekolah ni lah? Okey. Apa datang sini? Saja je. Dia senang kan dekat kan? Jadi, kemudian kalau hari Selasa, hari Rabu biasa kita ada keluar curriculum. Ini kalau nak curriculum bolehlah tengok besok. Pakaian kalau kamu lah. Kamu dekat IDP apa? Kamu dekat tapi sebenarnya kalau hari-hari yang perjumpaan ni kita tak pakai uniform lengkap. Kalau uniform lengkap kalau minggu ketiga. Biasa minggu depan ke minggu ketiga? Minggu ketiga tu biasa kau lengkap lah. Kalau pada itu minggu lah pakai baju besok ni baju uniform lengkap. Ada perhimpunan curriculum kan? Dia dekat ada pengalaman yang saya tak hidup. Ya? Saya dapat berlakon dengan nama-nama besar. Boleh baju? Pakai baju? Baju persatuan. Boleh? Macam Kalau ada nak pakai uniform pun boleh. Kalau macam Astro Minor. kalau dia pakai Tak pakai pun tak apa, nak pakai baju ni pun tak apa. Ataupun pakai t-shirt pun boleh. Sebab kebanyakan cikgu pakai t-shirt. Kebanyakan cikgu ni hari Selasa pakai t-shirt, Rabu pakai t-shirt, Khamis sekarang pun. Kalau dulu hari Khamis tu ada kita pakai baju batik sebenarnya kan. Khamis batik. Boleh pakai batik. Jumaat pun kita, Jumaat pakai baju Melayu. Jumaat pakai baju Melayu sebab ada budaya Quran. Kan? Hantu di masjid kan.
kalau ikut kat sekolah sini, Pemkona hari Senin tu kita ada baju koprat putih. Ada baju koprat putih? Tak ada kan? Tak ada salah apa-apa. Pakai bas macam tu tak apa. Minggu ni kita pakai koprat putih, minggu depan kita pakai koprat merah, ada macam tu. Tak ada dua. Jadi kita bergantung pada sekolah lah. Tak ada tak apa. Kalau nanti minggu ketiga kalau kata pakai uniform, nak pakai uniform tak? Kalau ada, mungkin tak bawa ke kat Sabah ni. Jauh lagi kan? Dekat Batam apa? Dekat RPG sana. Kalau pakai uniform tu waktu hari Koko juga. Koko hari apa yang juga? Ya. Sekarang ni itu kenapa? Maksudnya sekolah kita tu dah masuk semua. Dia sekarang tengah belajar ringan. Belajar ringan dia tinggal sekarang. Dengan semua orang tu dah lepas. Sukan sekolah kita belum buat lagi. Hari tu sukan cawangan. SSC nama dia. Cawangan zon sini lah. Aitam. Kita zon Aitam sini. Macam bola sepak tu dah lepas. Bola tampar dah lepas. Kita masuk. Bola tampar, bola balik. Takraw ada tak Takraw belum kot. Ni. Petang pun belum. Pingpong. Apa nak ibu lah. Kita biasa sebenarnya masuk je. Tak apa dia ada penyertaan kan untuk belajar skill kan. Macam apa yang permainan luar pun apa? Chess. Tapi sekarang ni naik ni kita nampak yang berlatih apa? Online kan? Rakaman kan? Tapi kita baca dah khusus. DM? Kita develop. Bahasa apa? Tersusun. Bahasa Arab besok. Bahasa Arab tu besok nak pertandingan. Besok nanti yang Ustaz keluar tu. Nanti 3 orang cikgu agama keluar besok. Jadi bila kita dah dapat background tu tadi, di sini dah tercipta satu jiwa yang kita nak pinjam ni. STEM. STEM. Tu pun pertandingan online. Itu pertandingan tu online tu dia nilai full video tu. Kalau okey baru biasanya kalau lepas baru dipanggil untuk yang semua. Tahu cikgu macam tu lah. Asal tujuan. Ada lepas-lepas dia ada banyak lagi. Hari tu sukan dah lepas belum cuti. Ni selepas naik ni semua rasanya macam co-akademik. Co-akademik ni maksud yang akademik dengan kalau pertandingan dia bukan bawah kurikulum. Siap-siap tu. Walaupun dia sign DM agama tu kan. Kalau agama dia bawa panitia. Tapi kan yang lain tu semua bawa kurikulum. Jiwa yang kita pinjam kereta pun ni. Jadi kalau macam sekolah ada nak buat macam projek di sekolah tak ada. Kita mengecat ke, buat mural ke, tak ada. Tahun last. Maksud ini tak ada lah. Kalau sebab dulu ada, minggu tu lah, aku ingat lagi. Spray dekat tiang, pintu buat sifir. Orang yang situ. Dulu nama Ross. Macam dengan orientasi lah kan. Padat, masuk kelas. Masuk kelas. Tapi dulu cikgu-cikgu dulu dia sebab tak ada dia punya guideline kan. Cikgu kata, Salina, ambil buku ni kalau tak ada. Masuk kelas saya sekarang. Kau dulu je. Kita boleh belajar kan. Sekarang tak macam tu kan. Asyiknya tak adalah macam tu. Tak ada arahan. Cikgu tak boleh suka-suka suruh kan. Sekarang semua set 3. Okey, setakat ada apa lagi tadi? Kalau yang pada saya apa dia? Nak tanya supaya dia punya apa? Bidang dia. Ya. Nak tanya kan? Nanti kalau cikgu bagikan ni boleh. Untuk bidang cikgu Kalau bidang cikgu, cikgu tahulah. Untuk kurikulum ialah kesudahan ialah bahagian urusan guru dan akademik. Akademik ni maksudnya bawah cikgu ada panitia lah. Kat bilik cikgu maksudnya file-file tu semua file panitia. BN semua subjek-subjek lah. BN, BI, Maths, subjek teras.
subjek yang apa nama, subjek elektif, semua dia itu semua bawah cikgu. Kemudian peperiksaan PBS, petak siram berasakan sekolah. Kemudian ada WhatsApp ni hujung tahun ni kan. Jadi itu semua bawah cikgu lah. Kemudian cikgu hari-hari buat relief ni, maksudnya yang berkaitan dengan cikgu ni, berkaitan dengan curriculum ni, berkaitan dengan guru. Kalau awal tahun, dia ada waktu. Kaitan dengan jadual waktu. Kita ada AJK. Kita ada AJK. Dia mengubah jadual kan. Maksudnya jadi jadual biasa. Jadual ni bukan buat sekali je kan. Macam yang tahu biasa berubah. Macam tu guru praktikal ada, kita buat yang lain. Sekarang baru pun dah lain. Dia sentiasa berubah. Sebab kamu tak mengajar kan, mengajar pun kena ubah juga. Tu makan masa juga, banyak kerja lah. Dan setiap macam khusus ataupun khusus bengkel apa semua bawah kurikulum. Semua bawah cikgu. Kalau maknanya cikgu menentukan nak beri khusus tentang apa ni? Step. Jadi tengok bawah banyaknya mesti getting. Ataupun orang-orang di bawahnya maksudnya macam tu. Pertandingan apa? Macam tadi yang esok pergi ke Basara. Ya, itu bawah cikgu. Kalau tu bawah cikgu. Tapi kalau yang macam akademik yang kita cakap tadi tu, macam pertandingan DM ke nak buat kat luar kan, daerah, itu sebenarnya sama juga cikgu dengan toko. Sebab duitnya, kewangan tu daripada kurikulum. Macam tu. Sebab dia mungkin tak nak campurkan duit untuk panitia pun ada. Kalau duit panitia tu bawa cikgu. Perbelanjaan setiap panitia tu, setiap tahun cikgu-cikgu yang bawa setiap panitia ni dia ada dapat duit. Beli barang-barang ke, beli maka ke, beli peralatan lah untuk guru-guru yang mengajar. Kamu boleh baca kata. Lagi kalau macam bidang cikgu ni banyak pentadbiran kan. Keseluruhan lah maksudnya. Urusan kewangan rekod tu semua. Urusan kewangan rekod sama memang cikgu. Tapi kita ada kerana kewangan maksudnya dia urusan stok. Nampak macam tak banyak tapi banyak. Bawah cikgu ni banyak pengurusan. Kemudian kalau dalam sistem online pun nama dia ada sistem e-operasi. Tu cikgu kena detailkan bahagian tu untuk maklumat guru. Semua ada lengkap macam semua online sekarang. Kalau guru berpindah ke maksudnya dia tak boleh dalam sekolah ni lagi kan. Cikgu tidak bersara ke. Maksudnya itu semua bawah cikgu lah. Ada sistem online ni. Keberadaan guru pun dia ada sistem dia. Sistem online. Nama dia e-operasi. Sistem e-operasi. Dari situ semua kita tengok lengkap. Semua maklumat guru semua ada. Maklumat pasangan, maklumat sejarah mengajar, maklumat akademik, maklumat apa lagi, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat tu maksudnya macam grade lah. Kalau kamu mula posting nanti, kerja mula-mula tu nanti DG 41 sekarang ada situ. DG 9. Maksudnya setiap kenaikan tu semua ada dalam tu. Semua lengkap. Tu cikgu yang isi. Banyak. Nampak macam tak banyak, tapi banyak benda tu. Cikgu semak je. Cikgu yang updatekan benda tu. Gaji kan setiap tahun naik kan. Setiap grade, maksudnya setiap grade tu memang dia balas tarikhnya. Anak-anak mafia lakonan hebat. Kalau apa lagi? Macam peperiksaan kita ada guru dia. Itu pun dia orang buat bawah cikgu lah. SU peperiksaan. SU peperiksaan ataupun SU PBS sama. Cikgu Suziana. Kalau nak apa-apa nak tanya boleh. Kemudian cikgu peperiksaan dengan WhatsApp ialah cikgu Suziana. Kalau PBS, Cikgu Zaidah. PBS ni ialah penteksiran berterusan kan, jam 1 sampai 6.
Itu dia rekod dia actually kena buat ni. Dia nak kena buat online. Lepas tu kejar lah tu. Yang meneruskan dia ada cikgu, ada guru ni. Ni guru panitia BM. Cikgu Syikir nanti orang kalau nak tanya. Okey, tanya apa BM? Ni guru. Bukan nak boleh ke? Tak pernah tak jumpa. Ada apa lagi? Jadi cabaran cikgu cabaran cikgu sebenarnya macam ni lah. Kalau mereka membahagikan tugas masing-masing lah. Ada yang buat proses menyimak, ada yang proses meletakkan walaupun macam bahasa Inggeris pun ramai juga yang tak apa. Mereka masih lagi sedang menantikan. Ya, kat sekolah ni bila kita sampai sekolah, yang terkejut bila kita ajar PM kan, cikgu pun asyik mengajar Melayu je dulu. Cikgu dah ajar PBR ni daripada 5 tahun cikgu sekolah kedua cikgu mengajar sampai sekarang. Anda dalam buat kursi nak apa? Ya, betul. Dapat lihat dekat sini. Tapi masa dah segi khusus di mana daging-daging tersebut akan diletakkan MBI kan. Maksudnya itu memang kekurangan guru lah, tapi kat sekolah sini kita tak masalah. Macam agama ni macam takut ada lebih. Itu pun setiap tahun cikgu akan ni. Cikgu yang akan maksudnya macam buat bajet, bukan bajet duit kan, bajet perjawatan. Itu cikgu akan isi dalam operasi tu. Maksudnya kena mohon sekolah ada berapa, nak buat berapa kelas. Agak pendaftaran tahun 1 ada berapa? Cik Nina pula, Amin. Nina? Tahun 1 ada berapa pendaftaran? Boleh? Sampai 80. Tak sampai 80 okey, tapi biasanya 3 kelas. Kalau 2 kelas nanti padat. Kena mohon awal-awal. Kita cikgu lah tu. Namanya mohon perjawatan, bajet-bajet untuk perjawatan di sekolah. Nak isi online. Pening juga kadang nama takut terkurang. Terkurang nanti kelasnya padat kan. Dan biasa kita buat 3 kelas lah. Okey. Kemudian apa? Cabaran tadi ya? Macam ni. Macam sebelum cuti hari tu, cikgu ramai keluar. Ramai keluar untuk latih sukan setiap macam banyak sangat aktiviti. Walaupun tak ada peperiksaan besar kan, tak ada peperiksaan PSA, tapi dia buat macam dia gaul banyak. Okey, baik, kita dapat saksikan antara kemeriahan di mana Kobar yang dijalankan semua nak latih olahraga, nak latih berebut-rebut, InsyaAllah kita jumpa lagi. bola baling, Bye-bye. latih bola tampar, berebut. Jadi kita kena bagikan masa lah untuk latih dekat ni. Siapa yang dulu sekarang ni tak berebut lah sebab tinggal bola jaring je. Malaysia Madani adalah panduan. Bila latih ramai, pagi yang keluar ramai, kat sekolah tak ada orang kan. Sampai kena review pun tak cukup. Jadi kelas tu bila dah tak cukup guru, kita terpaksa lah buat review tu duduk daripada awal sampai lah balik. Jaga. Jadi tu stay dekat dalam kelas. Kalau 18 cukuplah 8 orang kan. Tapi cari tu sampai tak cukup. Sampai terpaksa pecahkan. Kita ada guru pelatih ada buat program untuk dia minggu bahasa. Jadi yang tahun 5 tu kita kita buat satu kelas. Gabung sebab tak cukup. Kena bijak lah maksudnya. Pengurusan ni kena bijak. Lepas tu English ni sentiasa. Kalau kamu nak guru ganti ni hari-hari itu cabaran lah. Tengok macam senang tapi hari-hari dia kena buat penting juga. Jadi kita nak uruskan guru relief. Ya. Penulisan guru tu yang macam kita banyak pengurusan guru lah bawa-bawa kuri ni. Sarikit petang semalam mangsa ketika jemaah 20 tahun mencari petang saudara sekitar jam 3.40 petang. Rakan mangsa Nur Elisa Abdullah 14 tahun sempat diselamatkan oleh penduduk kampung yang berada berhampiran. Menurut jujur rakan operasi penambahbaikan untuk penambahbaikan ni cikgu rasa lah kalau lah cikgu ada ni puasa ataupun ni, maksudnya cikgu akan cadangkan setiap aktiviti atau program tu tak diadakan serentak macam tu.
Jadi cikgu taklah selalu keluar kan. Dan pengurusan kita jadi tak kes penyakit berkaitan haba jadi teratur dan terancam. musim haji tahun ini. Itu je lah cikgu rasa lah. Dilaporkan terdapat Macam apa-apa sebanyak 90% banyak sebenarnya. kalangan pesakit Macam yang sekarang ni mengurus haba naik sekolah ni pun banyak tentang tadi cikgu cakap PBS tu kan. Sebelum PBS ni sepatutnya cikgu macam cikgu-cikgu ni patutnya kena observe. Kan? GPK kan? Kita ada guru-guru bawah. Cikgu bawah cikgu ada 13 orang. Patutnya cikgu akan pantau lah. Tapi pantau ni kadang yang baru cikgu masuk. Yang lama-lama tu cikgu pantau dari jauh. Pantau dari jauh faham tak? Terlalu tengok. Tapi kalau cikgu tu kita cakap juga lah. Taklah lalu nanti main handphone. Handphone kan tak boleh guna. Tapi janganlah sampai macam masuk kelas duduk main handphone. Tapi ada. Kalau boleh macam tu. Maksudnya memang kita tengok handphone ni kan kadang ada yang nak tengok benda Korea terkini kan. Info terkini betul tak? Okay, itu kemudian pantauan pantauan guru ni GPK kena buat lah. Kita buat kemudian laporan kemudian kita masukkan juga namanya dalam e-prestasi. Ada sebenarnya ada pantauan juga. Tapi kita taklah ni kalau cikgu tengah mengajar lama kita tak bagi makan rendah pun. Cuma kadang-kadang kita pesan lah kan, jangan itulah cikgu cakap tadi, masuk duduk main handphone, kita duduk je kan. Kita kan kerja dengan ikhlas, kemudian kita dapat gaji, jadi cikgu gaji besar. Cikgu gaji besar. Itu memang jadi cikgu. Naik gaji setiap tahun. Bukan kerja swasta, mana ada naikkan. Kalau DG 9 naik. Apa kamu mahu, Aaron? Tok, boleh saya tunjukkan ciptaan baru saya? DG 9, 41 naik berapa? Kita semua tahu. Naik gaji setiap tahun. Biasa buat perluan emosi, kesihatan dan semangat. Bayangkan kalau kita boleh lenyapkan semua faktor. Kalau dia cepat pun Maksudnya, biasakan mana tak sedap. Kerja lama lah. Kerja lama mau dapat gaji RM8,000. Lama RM8,000 tapi kerja lama tak banyak juga. Habis macam-macam beli lah. Tapi masih beruntung lagi. Masih beruntung lagi dia kena bersyukur dah dapat jadi cikgu ni. Tu cikgu cakap tadi lah. Minat dia cikgu. Anak cikgu pun tak minat. Yang lelaki tak minat sebagai cikgu. Yang perempuan dia minat. Satu kelas saya pun ramai tak minat. Ya? Satu kelas saya pun Tak heran kan? ramai tak minat. Tak heran kan dekat IDG pun satu kali berapa orang? Ada 25. 25 masih ramai lagi. Lagi kalau macam siapa yang cakap itu? Tessa lagi berapa orang? 3-4 orang. Betul tak? Tak ramai kan? Agama mungkin ramai. Agama ramai ya? Masih ramai yang nak jadi ustazah. Kita tak pernah capai selama ni. Dengan merampas Alhamdulillah kan ramai kan? Lelaki 3 orang. Kalau asal penggunaan pada saya, lelaki 3 orang Tessa. Yelah Tessa biasa tak ramai. Kita boleh jadi. Okay. Boleh. Apa yang kamu tak faham lagi? Kamu dulu masuk lepas SPM kan? Okay, hebat ni semua. Straight A lah, straight A dulu. Lelaki 4, 5 A dah boleh dapat. 5 dah boleh dapat 6 pun dapat kan? Kalau perempuan tinggi sikit lah kan? Betul tak? Persaingan tinggi kan? Ya. Daripada sekarang ni lah kena fikir betul. Sebab bidang kita tu dah memang kat situ kan? Bidang pegawai. Beruntung sangat. Cuma, okey, jadi cikgu ni sebenarnya yang pertama sekali kan dia macam cikgu ingat lagi pesanan pesyarah dulu kan. Jadi cikgu kita punya kerja utama core business kita ni mengajar lah kan, PDP tu dengan buat ni RPH ini dah kerja kita orang kita malas kan. Inilah kerja kita kena buat kan, masuk kelas tak ada buku. Okey ya, tadi pemantauan pun lepas sekolah ni. Kemudian pemantauan buku pun sama juga, penandaan buku. Itu pun kerja JPK dia. Tapi bukan kurikulum dia, cikgu bagilah dengan JPK lain. Bawa tak pengsan banyak lah kan, orang lain JPK lain tak ada kerja pula kan nanti. Sama lah maksudnya yang bawah, kalau bawah cikgu 13 orang tu kutip buku, cikgu tanda lah cop. Ada orang cop kan. Jadi benda tu maksudnya disemak. Sebab
setakat ni kadang kalau ikut pengalaman cikgu pula, ada buku kadang tak disemak, tak sempat ke apa kan, cikgu dah keluar kan. Kadang ada buku yang tak bertanda dan ibu bapa komplain. Ada. Banyak kali cikgu jumpa. Bukan sekolah ni lah, tapi ada. Kat sini cikgu tak tahu, tapi kadang ada yang tak hantar buku ni. Macam dia kata nanti maksudnya benda tu kena hantar juga lah. Bukannya hantar banyak. Bapak mengajar agama, satu buku kan. PI1. Kalau PI1 hantar buku PI1 je. Tak susah pun. Kalau cuma ada 30, hantar 30 je. Ini file. Sekarang ni kita buat file macam ni. Sekolah sini tak ada buat file ERPH. Dia tengok sekolah, ada yang online dalam 5. Kamu jumpa tak PDPR dulu? Jumpa PDPR maksudnya dia tahu apa? Masa nak SPM masa tu kan? Jadi kita belajar online. Kalau masa PDPR dulu, macam cikgu apa pindah sini dulu guna ARPH. ARPH pun senang tak payah print. Okay. Yang ni kita print, maksud ni, ini ialah buku. Bukan yang ni lah. Ni untuk buku transit. Kalau yang betul-betul tebal macam tu. Bagi semua RPH. Semua RPH. Apa dia? Tu kan, sekejap kita tunjuk. Baru akan dilantik mengikut teras berdasarkan kebolehan masing-masing. Tapi sebab kau punya kes ada lain sikit, jadi kau perlu masuk pada atau terbagi kepada kita ada ini yang tebal. Sebab susah kan nak hantar macam ni. Jadi dia hantar masa awal tahun kan. Dia kita sini ada hantar. Tak lengkap juga lah cikgu. Kat sini kita ada maklumat apa nama kat sini memang ini rasanya ini bahagian Johor punya tak? Buku ni memang dari JPN Johor. Buku ni pun bukan besar pun dia tak bagi setiap tahun. Sebab apa nama? Sebab boleh dulu lagi. Kalau kita pakai transit macam ni, untuk setiap minggu macam kita kena 3 atau 4 minggu buat kat sini. Lepas tu pindahkan kat sini. Ini semua buku rekod. Inilah kerja kita yang utama. Kau pergi Padang ke, pergi mana, Kelantan ke, benda ni mesti siap. Kalau tak, macam tak ada lesen. Kan? Sebab nak mengajar tu, mesti ada benda ni. Tapi sekarang pun dah senang. Kan? Kalau dulu tulis tangan. Sekarang dah ada dah. Dia punya tapak, tinggal buat. Okey. Apa lagi? Pasal buku sekolah tadi. Buku sekolah Pasal buku kerja kami ada juga minta maklumat sekolah, organisasi takwil sekolah. Takwil sekolah? Takwil sekolah. Itulah takwil sekolah tu kalau ikutkan ada. Takwil sekolah untuk aktiviti program. Okey. Yang tu ada. Okey lagi. Yang catat organisasi macam cikgu satu. Catat organisasi kan bawah cikgu satu. Ya ada. Yang cikgu bagi tu nanti semua ada. Semua ada. Ya, bawah softcopy ya. Tapi kalau dah PDF tak boleh ni. selamat punya. Boleh work ke Bila masa kau sampai? Okey. Apa kerja-kerja tu? Maaf cikgu, saya cuma Nak bagi tu nak asing-asingkan ke apa sekali? Sekali je nak bagi. Okey, sekali ya. Kita tinggal paste dalam portfolio je. Cikgu, Ali berbuat dalam kelas. Kemudian kita setiap pagi sampai sekolah pukul 9 dia memang berkumpul kat dewan. Berkumpul kat dewan. Kemudian memang ada bacaan amal surat tadi kan. Hari-hari maksudnya tadi tu selepas tu baru ada satu S. Kalau tak ada program tu macam esok tak ada apa, kalau amal surat tu masuk kelas lah. Kecuali kalau ada guru kelas ke guru disiplin nak sampaikan apa-apa. Biasa kot tu. Jadi masa habis rehat semua murid kena kumpul dulu. Ya, lepas rehat pun buat perhimpunan. Jadi maksudnya masa rehat semua murid tak boleh masuk kelas.
masa rehat, masa rehat pun tak boleh sepatutnya. Ya, tak boleh. Kalau macam kat tangga pun sekarang ni ada pengawas yang jaga. Kenapa kita takut kehilangan darah? Dan budak-budak kena takut dia main kan dekat atas kereta kan. Sebab ada pengawas jaga. Okey, ada satu. Saya nampak budaya kat sekolah ni. Semua murid, semua cikgu kalau selesai semua buat ini. Memang budaya. Apa budaya? Ya, sebab tu dalam 3S ya. Senior Satu salah. Ya. Itu dalam TRMJ. Dalam salah satu program TRMJ. Kan dulu COVID. COVID kan. Masa COVID kan kita buat begitu, tak ada salah. Ni polio tu buat sendiri ke macam gini ke? Ada dia punya apa tapak? Ada panduan. Maka kau paling tinggi hari ni. Kalau kau nak tahu. Tapi sebulan lah pada ni cover apa semua ni. Sebulan. Apa? Jangan pura-pura. Kamu tak pernah mendapat ni. Kenapa hari ni tiba-tiba? Cikgu, kami ada. Cikgu punya tugas. Maka kau tadi lagi Tak tinggi ada. dari Alisha juga kan? Kalau nak tanya lagi boleh? Boleh? Alisha. Cikgu, saya nak tanya untuk tahun ni je. Kenapa tu? Tahun ni sekolah ada laksanakan program untuk kau yang ajar rupanya. kerajaan. Maksudnya Kejap berkaitan dengan dasar kerajaan di bawah aspek pendidikan. Bagi tahu kau Macam program RMT kan termasuk dalam dasar kan? kita ada visi. Contohnya saya dah dapat satu Tapi program Angga, RMT. sekarang kau masuk sekolah. Takkan nak penting. Program satu boleh sebutkan. Murid-murid semua, hari Itu ini ada lagi Ni tak? program guru penyayang. Guru Guru penyayang kita sambut. Kamu boleh ambil gambar murid hari-hari. Tunggu murid tu macam ni. Assalamualaikum. Selamat datang. Macam tu. Menyambut murid tu pakai program penyayang. Itu bawa buku dengan hand. Kalau awal tahun memang kita kadang meriah sikit lah kan. Ada maskot apa semua kan. Macam kita ada bagi hadiah. Siapa datang awal macam tu. Apa yang kau buat ni? Nak tanya yang lain lagi. Masa yang program penyayang tu ada tak pihak sekolah ambil gambar tu bukti. video? Video ada. Nanti kalau sekejap kamu nak tanya siapa cikgu cuba cari dalam kamu boleh jumpa dengan Ni cikgu mesti baca Rafidah. buku ke? Cikgu Rafidah tu guru kaunseling. Oh. Guru kaunseling dia senang, dia tak kacau. Dia tak ada kelas, tak ada apa. Kamu boleh jumpa dia kan. Sebab lebih banyak dia yang uruskan. Ya? Dia ada macam beli pasang banner apa semua. Mungkin dia ada simpan rekod tu. Ya? Cikgu Rafidah, Hajiah Rafidah. Bilik kaunseling tahu tak? Dah tahu dah. Bilik pemulihan pun dah tahu. Okey. Ada apa lagi nak tanya yang ni? Dasar tadi tu yang nilam. Program nilam. Program nilam kita hari tu dah buat perasmian dia untuk setiap tahun kan. Kemudian kita ada yang apa nama? Baca buku berapa minit Seorang yang kata mesti sentiasa bacaan buku. Program ni tak ada lagi. Ada je. Oh, ada lagi. Tapi ada tukar namanya dalam sistem AIN. Kalau nak tanya nak boleh jelas, boleh rujuk dengan cikgu. Nanti cikgu ada tahu. Nuras Lindah. Kenal kan Nuras Lindah? Boleh tengok dekat setakat kan. Bawah Lindah tu, pusat sumber, banyak sangat pertandingan. Boleh tanya dia. Boleh masukkan dalam tu. Aktiviti gambar-gambar nak banyak kan? Yelah, apa-apa kan sekarang nak dapat Betul. Ada data baru. Siapa tu dulu kan Kamu gunakan apa sekarang?
Cikgu Salimah. Cikgu Salimah. Betul dah pencet. Dah ada cikgu. Itu kakak cikgu. Oh. Cik Lek dia ajar. Ya. Dia kakak cikgu. Dia bencing kebetulan cikgu masuk sini. Pengawas tak sumber selalu ringing. Ya ke? Selalu apa? Arif. Ada. Awak panggil siapa kakak anak dia suami dia cikgu. Khalid. Semua sudah sedia. Jangan Tuan mungkin senior lah kat dia. Dia dengan jas menengah sekarang. Ustaz juga. Salah satu Halim Hafiz. peneraju utama Cyberraya. Okey. Cikgu Rasidah tu banyak sangat program bawah dia. Banyak dasar-dasar yang kira macam ni bawah. Hari tu dia bawa balik daripada yang pesta buku. Bawa murid. Banyak pertanian. Kami mengesyaki atas sesuatu yang telah berlaku pada Dr. Tom. Dia pergi sana lagi bawa budak. Pergi ke Menara Alpha, gunakan Iris untuk menyiasat dan Selamatkan Dr. Tom. laporkan ke mata. Ya. Tak payah Cikgu selamatkan. Rasidah, Cikgu Rafidah. Banyak tanya pemulihan tak tanya tak ada. Selepas kamu Pemulihan kumpul tanya maklumat, Cikgu serahkan kepada Ejen Hayati. Rizwan. Kenal kan? Cikgu Hayati dah lama sini kan? Cikgu Hayati Kami menjahit. hanya Kat perlu bilik Iris tu, untuk bilik sebelah memesan sebelah tu. Dr. Tom. Cikgu disiplin tu. Kami terpaksa Itu melakukan Hayati kamu Sitan. sekali. Itu Hayati Sitan Baik, disiplin. kamu jangan Tu menolak kan boleh tanya yang juga akan tentang disiplin. rusakkan misi. Cikgu Hayati menjahit tu Sudah, bilik sebelah. jangan Cikgu buang Rafidah. masa. Dia dah bilik Bertindak ni, segera. Muslim. Sebelah bilik. Siapa Ejen Rizwan tu, Uncle? Itu banyak program. Rizwan tu ejen paling hebat dalam mata. Intervensi. Sekarang ada intervensi tahun 1. Selamat tengah hari. Kami dari unit khas. Ada murid yang tak boleh duduk kelas perdana, ada dalam proses. Murid tak boleh duduk dalam, ada 2 orang tu hari tu, tak boleh duduk dalam perdana. Murid akan dipindahkan ke pendidikan hal. Tapi lamalah prosesnya. Hari tu baru Gunakan macam buat ujian doktor kan. Kita tak boleh suka-suka. Kita pun persetujuan ibu bapa. Ya? Kalau ada persetujuan ibu bapa Persetujuan ibu bapa. Ada apa? Tulisan dari doktor kan. Kalau nak tanya dalam bidang-bidang yang tertentu tu, kamu boleh tanya. Contoh macam PBS di Kedah. Yang puasa tadi tu tanya peperiksaan Ibu Fuziana. Sebab belum ni juga ingatkan PBS tu tentang petak siram berasaskan sekolah. Pengalaman tu kan. Tentang murid-murid masuk ke kelas tak ada lah. Tak ada kan, langsung tak ada. Sebab ni memang bukan tentang murid. Lebih kepada pengurusan sekolah. PIBG kamu boleh rujuk dengan SU. SU ni Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad duduk sebelah tadi tu. Ustaz Muhammad. Kami dah jumpa bilik Dr. Tom. Ya? Ada gangguan signal, General. Ya, yang pengen tunjuk tu. Dekat-dekat dengan Ustaz tu kan? Uncle, Ya, apa lagi ya? Kalau prasekolah, nak tanya prasekolah tadi. Prasekolah ada 2 orang guru. Pras 1, Pras 2, Cikgu Murni dan Cikgu Nurfiza kan? Masukkan je, mungkin nak ambil gambar ke kan? Kosong. Kami jangan apa-apa. Kau tengok Sebab murid-murid tu ada macam masa dia program gosok gigi ke apa, kau boleh ambil. Tak setiap hari. Masa bila? Boleh juga nanti cakap dengan ni, nanti kita cakap dengan ni kalau budak-budak cakap guru IPG nak ambil gambar untuk ni, boleh. Benda tu ada. DLP tu apa? Tak ada. Mana ada? Kenapa memang ada jumpa kamu kenal dulu? Sekolah yang ada? Adalah kat tempat lain ada juga sekolah yang DLP kan. Tak ada. Oh sini tak ada. 2 bahasa lah, 2 bahasa. Dua bahasa. Oh okey. ini semua salah kamu Cuma kita sendiri. perhimpunan je lah. Saya dah berikan Perhimpunan peluang tu je lah untuk kena kita cakap sama-sama di memahami. majlis. Kamu gagal Majlis melihat apa? potensi Pengacara sebenar tu je lah kena ada cakap 2 bahasa kan. aduh. Kamu Minggu depan ada Tak, apa-apa program saya tengah cari kat sekolah. kalender. Kalau ikut minggu depan kita sekarang tak ada sebab kita dah sibuk biasa dengan PBS. PBD lah. Kamu dah buat dengan Dr. Tom. Presentasi. Maksudnya nak akan dimasuki Ibu Zaidah tu dia akan bagi terlibat lah.
Mungkin kamu boleh ambil kat situ. Mari kita Mungkin Cikgu Zaidah tu nak bagi taklimat tentang kadang taklimat dia bawa kantin je. jangan berani sentuh dia. Guru-guru kena masukkan ataupun nak buat ujian ke tu dia pulang. Apa yang kena tengok yang berterusan kan daripada awal tahun kan. Macam kerja-kerja murid tu dah pelatihan ke dan latihan yang dia buat biasa kita dah bagi TV. Bila kena masukkan tu maksudnya kena ikutlah tari-tari yang tertentu tu. Ada break dalam sistem online. Dari sistem online. Ada apa lagi? Boleh dapatkan. Lari ke mana ni? Guru besar kan dia keluar sekejap. Ali, tepi. Dia mesti rujuk ke hari ni. Ya, dia ada urusan. Okey, setakat ni saya rasa tu je lah. Kalau apa-apa, sama boleh ya, saya Cikgu Salina. Ada seorang dia senang. Yang sebelum ni Cikgu Salina ada 2 orang. Salina, Cikgu Ham ni pun nama Salina. Tapi dia benci dah ni yang Cikgu Fikri dia baru datang. Jangan main-main, Ali. Jadi kamu boleh duduk dekat bilik guru tu, okey? Okey. Biasa kan? Aiman ada apa-apa sebenarnya? Bukan familiar Aiman. Dulu sekolah mana? Ada sekolah Mahat dia? Mahat macam tak ada. Tak ada? Hamika. Hamika dulu sekolah mana? Hamika sekolah mana dulu? Sekolah rendah? Sekolah rendah? Sekolah mana? Sekolah rendah Sipaya. Oh, sekolah rendah? Sekolah rendah PL je semua aku. Sekolah apa? Aiman sekolah mana? Sekolah rendah. Oh, Pak Kemal. Sekolah ni ya? Sama. Ni siapa? Aiman. Ha? Saya orang Kulai. Oh, ni orang Kelang. Kenapa tak nak ni dengan kawan dia? Kawan nak senang sikit. Oh, okey. So, Arif sekolah sini dulu sekolah ni kat mana? Sekolah 3 ni. Oh. Ni siapa? Adik? Ada. Adik sekolah sini? Sekolah ni kat mana? Sekolah mana? Super. Sekolah Brandon? Rumah kat sana? Dekat Rumah ni dekat sini je. Depan ni. Sekolah Malaysia ni. Memang patutlah pilih sini ya. Dekat ni. Pergi senang kan? Cuti berapa lama sekarang ni? Baru lepas cuti 2 minggu. Lepas cuti 2 minggu ni? Ni sampai cuti sebulan dah ke? Sebulan lagi dekat dalam sebulan. Sebulan kat rumah? Jadi habis sem apa? Sem 3? Naik ni sem 4 lah? Baru nak masuk sem 3. Masa raya, sebelum raya ni memang dah cuti 2 minggu? Itu? Bukan sebulan je tu. Baik jarang balik lah agaknya. Dah lama lah nanti tau. Dah lama tak balik kan? Okey lah. Jadi tu je lah setakat ni. Okey, terima kasih.